buat video vlog. Hari ni dah puasa kedua dah. Hari Jumaat aku baru je balik kerja. Adik aku pun dia nak balik kerja dah. So hari ni aku akan balik ke kampung. And aku nak sambut puasa dekat kampung dengan mak aku. Okay, so jom kita pergi ambil adik aku dulu dari tempat kerja. Let's go. Okay, bye. Okay, aku dah ambil lah budak ni tadi. Sekarang ni dia nak menuju ke kampung. Let's go. Alright guys, so sekarang ni aku dah baru je sampai dekat area Bukit Kapar dekat WCE. Sebab tadi masa kita gerak tadi belum masuk waktu asar. So sekarang ni dah masuk waktu asar, so kita stop dulu dekat area ni. Kita nak solat sebab kita mungkin sampai lagi dah nak maghrib. So yelah, jom kita pergi solat dulu. Okay, baik. Okay, so kita settle lah solat. Lepas tu tadi kan kau ada call mak aku. Jadi dia masak apa kan. So bila datang ni mak aku cakap tadi dia masak ada udang, ada apa kan tadi, udang ikan keli kot. Dia masak masakan nasi lah, nasi kan. So aku pun terfikir aku masak nasi tapi kuih tak ada. So macam mana, patutkan kita pergi bazar. Tapi kat sini kalau tengok ETA aku sampai pukul 7 tepat kat kampung aku. Sempat kan aku nak pergi beli. Okay, so sekarang ni kita dah sampai lah. 1:05 dah sampai. Dah sampai kampung now. Kita berhenti kat bazar nak cari kuih-kuih. Tahu apa yang ada? Macam dah kosong lah. Kau tengok lah. Banyak air yang sedap tu. Kat sini, dia biasa kereta dekat sini. Tapi dah tak ada lah. Tak ada kereta sagar biasa. Kita dah kosong lah, tak ada apa. Ni tengok tu kuih. Cuba dah tutup ayah. Belakang ni je ada. Ni depan ni. Sekejap kita tengok apa yang ada. Nanti kita buka kat rumah baik. Wow, banyaknya lauk. Ini makanan yang murah. Wow, lapar. Kan. Alright, so kita dah sampai dah. Dah tak aku. Semua dah sampai. So sekarang ni jomlah kita buka. Korang pun jangan lupa buka sebab sekarang dah pukul 16 lagi. Selamat berbuka. Okay lah. Jumpa korang besok. Bye bye. A few moments later. Siap ke tengah? Tak panaskan kan? Tak panaskan, makan di sini. Ya. A little longer than a few minutes later. Hello geng, selamat tengah hari. So dalam pukul 3 petang lah. Macam biasa lah, cuti bulan puasa pula. Aku bangun lambat. So sekarang ni hari ni adik aku dia nak masak ayam pop untuk berbuka. So sekarang aku tengah kupas kelapa. Kupas kelapa tu.
tinggal. Nampak apa? Kau dah kampung. Keluarlah! Tak nak keluar! Ni yang apa tadi. Kita dah tapis dah. Kita nak masukkan jam. Jam. Tahu lah macam mana dia buat. Tengok je lah nanti. Jadi ke tak jadi. Ayam. Ayam goreng. Boleh. Boleh, Mak? Kita pakai ayam kecil-kecil. Just why not? Aku pula tengah. Mau buat apa? Ha? Untuk apa? Rebus je. Ini boleh masukkan ayam tadi. Lepas tu dah tak serai. Lepas tu rebus lah. Kan? Tunggu je lah dia siap. Okay? Jauh tinggal. Batang serai dah diketuk alias bersaibu jari dengan 15 bawang putih yang diketuk. Yang mana tanya resipi apa lah. Resipi ramen ni. Kita try buat. Isi ke sana air saja. Masukkan garam. Nak pergi cari limau apa? Yang ni nak cari daun limau purut. Mana mak aku? Hilang. Dia keluar tadi. Tak tahu kat mana. Sini kan. Dia ada satu orang. Ni. Kat sini nak mancing tak boleh ke mak? Nak mancing. Rakam je, mak comot-comot. Kenapa? Cukup. Kau mau ambil kat situ ke? Cukup. Nampak tak jadi. Kenapa? Ya dah, nanti kita keluarkan ayam. Dia bau dia sedap. Dia rupa dia tak macam ayam pakai. Kerja. Tu apa? Sebabnya goreng apa pula ni? Lompok. So, sebenarnya hari ni kita orang ada tetamu untuk berbuka tau kat sini. Sebab itulah kita sediakan makanan-makanan yang macam tu lah. Ayam pop ada, keropok ada. So, lepas tu nanti aku petang sikit ke pasar, aku nak pergi bazar. Aku nak cari roti john dengan kuih-kuih lah. Tengok lah apa yang ada kan. So, jumpa korang petang lagi. Okay guys, so selamat petang. Now, aku dah sampai dekat bazar Sungai Besar dengan adik aku je hari ni, berdua je. So, our mission today, sebenarnya aku nak cari aku nak cari roti john je sebenarnya. Tapi tadi kakak kata sepupu aku nak datang buka kat rumah kan. So tadi dia ada pesan dia nak makan martabak. So jom lah kita
cek martabak kat dalam. Okey. Jadi kalau kau tengok ni ramai ni. Ni, padat. Sampai depan sana tu nampak kemah merah tu, itu baru Demi Bazar. Kita parking agak jauh sikit lah, tapi tak apa. Okey, so jom kita go ke dalam. Alright, so aku dah sampai dah ni. Inilah dia bazar. Beritahu ada Bazar Sengkang. saya akan war-warkan. So sekarang aku nak cari aku punya objektif dulu. Cari roti john. Dekat saya. Tapi aku tak tahu yang mana yang best. So kita nak pusing-pusing dulu, okey? Kalau layan the montage ni, nanti kita jumpa roti john baru kita jumpa balik. Let's go. Sarang kat sini. Dia tu sarang paket apa tu? Apa? Style tu. Oh, dia macam makanan dia tak apa panggil? Tak awam ah. Ni lah sebenarnya ni bertuhat. Ni bertuhat ni. Ayam ke daging? Ayam ah. Ayam eh. Kainan ayam ke daging tadi? Tak cakap pun dia nak Baik, so sekarang ni aku dah dekat. Aduh, tak nampak lah dia. Tu lah, martabak buncit. Kakak aku ada pesan ni. Kakak saudara aku. Dia nak try makan martabak buncit ni. Harga dia, kalau kau boleh tengok, martabak dia ayam daging RM6. So sekarang ni beratur tu. Kita nak beratur lagi. Mana je lah, sama ambil je. Okey, yang mana? Dapat tak? Dapat apa? Apa? Jaya apa? Right, so jadi dah kita dapatkan kita punya martabak buncit. Now kita nak pergi cari roti john pula. Tapi aku tak nak roti john yang crispy tau. Kalau boleh kita nak cek roti john yang biasa-biasa kan. Yang ada banyak timun. Yes. Itu macam tu dia macam sedap sikit lah. Kalau macam crispy ni dia kita dah biasa makan. Okay, so jom kita pergi cari. Mana? Oh, dah ada ikan tira. Kat sini Mr. Churros pun ada. Dekat tak lah, kat sini dia macam-macam kedai. Kuih muih. Banyak. Sini ada air berwala-wala geng. Tengok. Mr. Teh Ais. Aku lagi sekarang tengah mencari lagi aku punya roti john. Aku tak jumpa lagi. Mana? Yang ni ke? Boleh tak tengok dah? Roti john balut. Boleh dah ni? Tak ayam ke daging? So aku rasa kau pilih kot. Roti john balut leli. Kenapa dia balut? Dia balut. Batu ada sini? Batu lah ya. Oi, sini. Sini. Oh. Nak ambil apa? Daging ke ayam? Ayam. Ayam juga. Daging, ayam. Tadi? Daging satu. Daging. Daging eh? RM4 je. Set murah. Apa tadi? Ayam apa? Daging. Daging satu. Ya? Nasi. Loading. Alright. Ya, ya.
Jom. Cendol atuk pun ada kat sini. Bang, singgah lu bang, tolong bang. Oh ni kan. Singgah, singgah lu bang. Semua singgah bang. Singgah bang. Kopi sawah pun ada. Kopi sawah ni kalau ada kat kitchen kalau korang tahu. Ayam ada, daging ada. Bang. Macam-macam lah kat sini. Memang besar. Dia tak ada besar. Tapi tu lah, panas sangat sekarang. Ini martabak ada jual juga, martabak. Martabak ni, martabak ni aku kenal ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdua je mang tadi mang. Ha? Berdua je. Berdua cukup Tak lah. ada assistant Ada. Ha? Tak ke? Jadi balik tapi. Jagi kena tolong. Apa? Tak aku nak ada tamu rumah. Boleh tu view balik tapi. Ha? Dia boleh tapi. Susah nak dapat tu. Besok. Besok aku datang. Okey bang. Aku besok boleh lah. Ha. Belum balik cakap halo. Esok aku datang lagi. Okey. Esok mak aku nak datang sekali. Okey. Baik. Cari kuih je. Tengok ni sarang. Boleh ke? Cara belau ke? Biar boleh. Biar 3 jenis je. Ambil komputer satu. Ni tak nak ni apa ni? Kuih Tayak. Satu. Itu cara. Ni apa? Custard. Rasa putih. Wow. Itu apa? Lem. Ni apa? Miam plum. Lem. Miam. Apa? Cara. Tak suka cara. Itulah 3 kali dengan ketayak. Berapa? 9. Ni kat sini kan semua kuih RM3. RM3 kan semua kan? Ada yang 5 tapi kebanyakannya RM3 lah. RM3. Jom. Dah kan? Balik eh? Kira kau apa? Yalah, dah cukup lah setakat ni aku dah dapat apa? Masuk dapat roti john, martabak, martabak buncit dengan kuih-kuih. So tu je lah sebab dekat rumah tadi adik aku dah masak lah ayam pop. Lepas tu nanti sepupu aku pun datang dia akan bawa apa? Masak kensong tapi tak tahu masak kensong apa. Dengan goreng pisang. So tak payah banyak sangat, kita macam sikit-sikit je. Sebab nak tengok dulu kat bazar-bazar ni ada jual apa kan. So itu je lah. Kita nak balik dah. Jom, let's go. Alright, kita dah sampai rumah. Kita dah balik tapi kita punya tamu tak sampai-sampai. Tak apalah. Ada lagi tak? Itu je, dah habis. Yelah, tak apalah. So jom lah kita dalam and masak ni. So jom, let's go. Inilah menu buka. Ada popok leko. Ni ada ulam. Tu ni yang bawa asam pedas ikan ulo. Lepas tu sayur labu. Lepas tu ni lah aku cakap tadi, ayam pop. Tapi kuah dia tak ni lagi, tak panaskan lagi. Kita akan tuang kuah dia kat sini. Kita akan masukkan nasi. Lepas tu tadi aku ada beli ni roti john dengan martabak buncit. Ni apa, nasi ke? Oh, nasi dah masak. Okay lah. So
kita nak buka dah kejap lagi. Sekarang dah pukul 6.30. 6.30 dah pukul 6.50 lah. 6.50 dah. Okay. Jumpa kau nanti. Okay, bye-bye. Wow.